Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat cara berlauk. Kalau korang follow saya, sebelum ni saya suruh beli acuan kan. So kita buat yang next kedua. So jom guys. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Follow sekali saya. Follow tu, subscribe lah. So kita masak dulu kita punya inti dia. Ni lepas saya masak telur anak saya, so saya teruslah masak saya punya inti ayam. Masukkan bawang besar yang dah dikisar halus dan bawang putih. Dan saya masukkan cili kisar ikut kepedasan yang korang nak. Saya masuk sikit, tak pedas sangat sebab boleh anak-anak makan. Dan ni saya masukkan ayam burger. Kalau korang nak buat daging, korang letak daging, okey? Tunggu burger ni dia sejuk sikit baru korang boleh pecahkan dia. Saya letak dalam 3 keping lah untuk acuan yang kita untuk adunan kita buat ni, kita pakai 3 keping. Ayam. Saya guna ayam. And then kita masakkan sampai benda tu hancur. Masukkan serbuk kunyit, serbuk kari daging atau ayam. Kari daging ayam macam tu lah. Masukkan gula dan perasa korang. Ikut perasa korang lah. Ni macam korang buat lauk jugalah. Tahap kepedasan semua. Masuk rempah kari dan kunyit. Dalam satu sudu macam tu. Okey, so pecah-pecahkan dia. Semua dah rata, dah garing ayam dia. Dah siap. Gitulah. So dah sejuk ni saya masukkan bawang Hockland yang saya dah kisar. Yang saya dah potong kecil-kecil. Macam ni. Nampak tak? Saya kisarkan. Saya tak masak. Sebab saya nak nanti ada crunchy bawang tu. Tapi kalau korang nak goreng sekali, masak sekali dengan korang punya ayam tadi, boleh, tak ada masalah. Okey, so jom kita buat dia punya tepung. Masukkan 1 cawan santan pekas dan air biasa 1 dan lagi 1 1/2 cawan. Okey. Dan kita masukkan tepung gandum 2 cawan. Senang sangat-sangat buat ni. Simple sangat-sangat untuk acuan yang korang beli ni nak buat kuih-kuih dia. Okey, so 2 cawan tepung gandum. 1 biji telur, grade A pun boleh. Basuh dulu telur tu, nampak? Kalau tak basuh terjatuh, kotor dah. So, masukkan 1 sudu vanila. Saya masuk pewarna kuning telur. Dia oren-oren sedikit lah. Termasuk banyak pula, tak apa. So, dah kita blend. Kita masukkan dekat dalam jug untuk senang tuang dekat acuan kita nanti. Okey. So, ni dah siap. And then kita panaskan acuan kita. Alas bawah dia tu jangan bagi terlampau dekat dengan api. Takut nanti dia hitam pula. Ni acuan saya. Saya guna dia dengan bermanfaat. Gitulah susah nak sebut. So korang tak rugilah kalau korang beli acuan ni. Macam-macam boleh buat. So ni next 2 kuih. Sebelum ni ada 1 kuih dan ni 1 lagi kuih. Nak tahu kuih apa, korang bolehlah tengok dekat YouTube saya tu. So ni kita sapukan minyak. Pastikan korang punya acuan ni dah panas. Baru korang letaklah korang punya bancuhan tepung ni tadi. Masuk belah tepi dulu. Bagi tepi ni masak dulu. Sebab tengah dia dekat dengan api kan. So korang letak belah tepi ni dulu. Kalau yang tertumpah sikit tu korang boleh ambil sudu. Satukan dia balik. Saya tak boleh nak fokus sebab tengah-tengah ni ada kamera. Kita guna api yang sedang, okay guys. So tutupkan dia. Mula nak mengeras atau nak masak tengah tu. Nak mengeras dan masak. Nampak tak tengah tu ada macam belum masak. So korang boleh letakkan korang punya lauk dekat atas tu. So nanti dia melekat lah. Tak adalah banyak jatuh. Jangan letak banyak sangat lah. Kalau korang nak takut dia tertumpah kan. Okey. Tapi kalau korang buat masak sendiri. Okay, masa korang punya kuih tu nak dekat jangan nak dekat masak macam ni. Korang boleh letak tau. Cukup dia masak sedikit. Masih lembik lagi kat belah tengah tu. Korang masuk korang punya lauk ni. Sebab nanti dia akan tenggelam masuk ke dalam lagi sedap. Kita nak letak macam ni sebab nak tunjuk korang. Orang berniaga juga. Nanti orang tengok tak ada lauk banyak dekat atas tu, dia tak nak beli.
So ni korang ni saya tunjuk tontonan untuk korang juga. Sebab itulah saya buat dia nampak tinggi. Better biar dia masuk kat dalam kuih tu lagi sedap. Nampak atas dia, nampak atas dia sikit je. Jadi bila korang nak angkat dia, letak dekat pinggan korang punya lauk tu tak terburai, tak terkeluar, tak tertumpah gitu. Dah masuk, kita tutup lah. Bagi dia masak betul-betul dulu. Dengan api yang sedang. Korang kena tengok lah, dia dah masak. Tak ada tengah tu yang tak masak. Dah siap lah, korang bolehlah angkat. Ni saya masukkan, dia belum masak betul lagi. So, lauk dia masuk dalam tau. Lauk dia masuk dalam. So, korang makan lagi sedap sangat-sangat. Inti dia dekat belah dalam. Jadi, korang angkat macam ni, inti dia takkan bertumpah lah. Kalau korang masuk, time dia dah masak betul-betul, korang baru letak kat atas korang punya kuih, nanti inti dia jatuh. Itu yang banyak lauk yang kat atas tu jatuh lah. Gitu. So, ni paling simple. Kalau korang nak masak sekali dengan cili merah tu boleh. And daun bawang ataupun daun sup. Boleh je antara itu semua. So, ni saya masak dulu. Dah masak semua tu, barulah saya letak hiasan daun bawang dan cili. Sebabkan lauk ni tak terlampau pedas. Saya pakai cili merah, cili padi yang pedas. Kalau korang tak nak pedas, korang boleh hiaskan dengan cili merah. Cili merah besar tu. Itu tak pedas. So, ni saya akan habiskan. Ni kalau korang buat kat rumah, benda ni boleh simpan untuk sarapan besok. Gitu. Adunan ni boleh simpan 1 hari je. Kalau korang nak masak sambung besok, boleh. So, besok tu korang kena habiskan. Dah masuk peti. Nak masak, nak makan. Kalau lebih tu nak makan, panaskan. Makanlah gitu. Kalau terlebihnya tu, korang keluarkan, korang satukan macam tu. Kalau korang nak sedap, masuk lauk time ni. Biar lauk tu sebati kat dalam kuih tu. Saya lupa nak cakap, masa saya letak adunan kuih ni tadi, saya ada letak garam sedikit, secukup rasa lah, untuk rasa lemak-lemak garam tu. Okey. So, tutuplah. Selalunya orang akan masuk, dia dah masak, baru dia masukkan dia punya inti. Tapi itulah saya tak suka, sebab nanti dia terkeluar dan jatuh, sayang. Kena masuk time macam dia nak dekat masak. Biar inti tu melekat dekat permukaan kuih. So, ni saya akan habiskan semuanya. Saya tak simpan. Kalau saya simpan pun, saya simpan yang dah siap semua, dah masak. Besok tinggal makan je. Panaskan je, lagi senang. Okay. So, korang kena cubalah buat benda ni. Paling senang dan simple. So, acuan korang tak adalah korang beli satu kuih, satu jenis yang korang buat. So, ni boleh pelbagai kuih untuk korang buat acuan yang korang beli ni. Okay. So, ni yang terakhir masakan saya ni. Sumpah guys, ni paling senang. Masak dia pun tak lama, sekejap je. Cuma nak letak inti itulah kena berhati-hati. Nampak jatuh. So, bila jatuh, korang tengok. Inti yang dalam tu masih stay. Yang atas tu sikit je macam tu jatuh. Sebab itulah kena masuk. Time dia belum nak dekat masak macam tu. Jangan letak time dia dah masak betul. Okay. So, ni hasilnya. Saya akan hiaskan dengan cili. Ni saya pakai cili pedas. Sebab saya punya lauk tadi tak pedas. So, saya akan taburkan dengan daun sup. Okay. So, guys, selamat mencuba kuih carab lauk yang paling simple sangat-sangat. Mudah untuk korang buat dan hidang. Makan di waktu petang. Okay, guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.